Video kali ini merupakan sambungan video Krabi yang lepas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ini beli dekat 7E saja untuk breakfast. Saya nak pulut ayam. Mungkin nak cari pulut ayam untuk lagi. Tiket untuk kayak di Kelong Road ni kita orang book di app Klook sahaja. Harga dalam RM100 seorang. Cuaca elok pagi ni. Kesan untuk kayak. It's free. We come back here, we have water and watermelon free for you. In the place around here 1 kilometer, so many rock, many wood. If safety, you are pardoned. Sekarang kita nak naik kayak. So satu kayak boleh naik 4 orang. So anak kat tengah dan kat depan. Boleh transfer bagi kat phone tak? Aktiviti boat ni dia akan gerak secara grouping lah. So kena tunggu semua dulu dan kita akan gerak sekali. So long road kayak ni kita kena follow guideline sebab dia banyak batu. So takut pergi route yang kena batu lah, dan kita akan stuck lah. Sebab dia punya batu pun memang akan kena kayak, memang tinggi lah. So kita just follow dia orang punya route. Dia orang ada experience sikit kan dah. Ramai orang. So kat sini dia banyak tunggui kayu, rasanya pokok-pokok ni dia orang potong, lepas tu dia jadi dia orang potong, dia punya tunggul dia tinggal kat dalam air lah. Sebab tu kena hati-hati bila kayu. So kalau pedal dia patah, dia suruh bayar 2,000 baht. Lagi satu, dia punya jarak dia tadi dah beritahu 2 km, pergi 1 km, balik 1 km lah. So dia ada banyak ejen juga kat sini. Oh, ni dekat mangrove tu. Dia memang teduh lah kat sini. Tadi kawasan tadi je ada panas sikit. Sekarang kita relax je. Bagi bini yang bawa. Ramai orang ni ada yang mandi, so kena hati-hati. Kalau tak bawa tak apa. Oh, ni kawasan ni agak sempit. So dia orang bagi mandi dekat bahagian yang teduh macam ni. So anak-anak pun semua dah mandi kan? Nak mandi kan? Okey, jom selam. Siapa buat macam ni? Oi. Penat. Kayak kita makan buah. Tapi kan memang menyegar. Kita baru sampai dekat itu the forest.
So yang ni cafe antara yang estetik lah kat Krabi ni. Masuk je entrance memang nampak wow tempat ni. Memang cantik. Kafe ini menggunakan konsep nature, healing. Ada juga permainan untuk kanak-kanak di sini. Lepas saya buat sampai ke situ. Kafe ini tidak mempunyai sijil halal, tapi untuk lepak-lepak, minum kopi sambil layan nature yang awesome ini. Thank you. Kita orang order air green tea macchiato dengan lepas tu dengan cappuccino. Nak ada punya ni. Memang berkrim. Dia punya kopi memang kau lah. Dan ada krim dah. Ni green tea. Berapa ringgit? Apa? 100 itu. Mungkin 100 baht kot. Agak dah. Tapi memang berbaloi lah. Dia punya view pun mantap. Cuma makanan dia banyak tak halal lah. Macam air. Kita nak pergi check in Venice Krabi. Kita naik dia punya shuttle. Venice Krabi ini terletak di pinggir bandar. Jadi memang sesuai untuk orang yang inginkan ketenangan bila bercuti. Selepas check-in, kita orang terus gerak jalan kaki ke salah satu restoran yang halal di sini. Restoran Nami Cik ini terletak di tengah-tengah sawah padi, menjadikannya restoran yang estetik dan cantik. So yang ni hotel bagi rebate 500 baht. So kita booking hotel dalam dekat through dia punya website, so dia bagi rebate 500 baht. So hotel punya room rate untuk satu malam 3000 baht. Ni burger dia. Ada daging kat tengah. Dia kecil dah. Dia punya sos sikit je dia buat mayonis. Okay, sebab lapar ke sedap semuanya. So
Makan kat ini memang view sawah padi lah. Area-area Namiche ni. Macam dekat Bali. Ada ala-ala Bali sikit. Di sebelah petang, kita orang naik tuk-tuk yang disediakan oleh pihak hotel ke Aonang, free sahaja. Fire show di Aonang ini bermula dari pukul 6.30 petang. So kat sini korang boleh view secara percuma sahaja. Kalau kat Phuket tu korang kena beli makanan atau duduk di kelak-kelak baru boleh view fire show. Krabi ini mereka menyediakan breakfast, semuanya halal. Itu yang best tu. Breakfast pula mempunyai pelbagai jenis makanan, banyak jenis lah katanya. Lepas breakfast, kita orang terus pergi mandi kolam. Memang lengang time pagi ni. Lepas check out, kita orang terus gerak ke Nok Ban Coffee yang terletak di selatan Krabi. Kita dah sampai dekat Nok Ban Coffee. So yang ni dia letak kat selatan Krabi lah. Dia ada kopi, ada makanan halal. Ini memang perkampungan orang Islam lah. Saya risau pasal halal dia. Kafe ni selalu kita tengok ramai orang luar kan, tapi kafe ni ramai orang lokal lah. Ada air penuh. Sedap nasi daging. Ini sedap. Kita nak try nasi ayam hitam dengan telur. Tu ada semua pedas sikit. Sedap. Apa? Sini. Roti dengan mango. Ini spesial lah. Tos. Kita nak asyik.
Sedap. Sedap. Rapi. Memang kena try ni. Sedap. Hari ni kita nak check in Wadi Rak Spa and Resort kat Krabi, Selatan Krabi. So duduk kat Wadi Rak ni memang tenang. Dia memang dengan nature lah. Cuma line internet kat sini ni dia memang tak ada lah. Kalau tak ada langsung lah. Saya pakai detect dia punya line untuk line internet tak ada. Dan dia punya wifi pun memang slow lah. Memang nak tengok Facebook apa pun tak boleh. Itu dia punya kelemahan dia lah. Yang lain semua so far okey lah. Internet je belum. Zaman dah ni tak boleh hidup tanpa internet kan. So kat Wadi Rak ni dah ada part-part tolak air panas dah. Yang ni yang paling panas lah. Ada indicate yang paling merah. Yang ni yang kurang panas sikit. Yang tu yang tak panas kan. Tu saya untuk budak lah. Kat belakang tu ada di kolam. So sambil berendam tu korang boleh rasa nature. Dan memang sunyi, at least tak ada bunyi kenderaan. Selepas breakfast, kita orang terus check out dan bertolak pulang ke rumah. Itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.